terima banyak kasih sayang dan doa daripada semua. Meskipun kita daripada keluarga yang kecil, tapi saya rasa besar. Saya rasa besar dengan kasih sayang daripada semua. Saya tak adalah orang kata perfect ke apa ke, tetapi bersyukur sangatlah dengan doa semua tu. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya tahan. Era, mungkin Era ada pesanan untuk mereka ibu tunggal yang takut untuk berkahwin lagi. Okey. Saya faham kenapa ibu sangat, apa pun kalau ianya wedding of the year di mata peminat, alhamdulillah, terima kasih kepada Izwan Zain kerana merealisasikan yang terbaik. Saya tahu setiap apa titik peluh dia, setiap saat kepala dia asyik ingat wedding je, nak menyempurnakan wedding sehabis baik. To be honest, walaupun saya pun ada pengalaman berkahwin sebelum ni, semua saya involve, tetapi kali ini boleh dikatakan 95% adalah daripada Izwan. Jadi saya berterima kasih. So adakah secara keseluruhannya